Akak, sorry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akak ni rumah akak ke? Rumah kakak lah ni, Dek. Oh, cantiknya. Boleh tak bawa kita tour? Tapi akak nak pergi ambil anak sekolah ni dah lama. Bolehlah kak, kejap je. Betul ke kejap ni? Ya, betul. Okey, kalau kejap okey. Jomlah. Okey, inilah landscape saya kat rumah ni. Bergolak kat sini, meja kerusi, konsep camping lah. Sebab kalau ikutkan, memang kami suka camping. Kalau nak tengok kat sini, ruang ni kita boleh naik turun atas. Contoh macam ni Wow, kita boleh store. Mengikut kesesuaian lah. Kalau panas kita boleh tutup, kalau sejuk kita boleh buka lah. Jom dia, jom. Ikut sini ke kak? Lah, biasa kat bawah kan. Okey, ni daripada lain tahu. Kita suka kena naik tangga. Exercise dulu baru masuk rumah. Okey dia, ini dah tingkat 2. Marilah kita masuk. Jom. Assalamualaikum. Okey, inilah ruang tamu ni. Kalau tengok kat sini semua sama colour. Okey, ruang dining ni pula pun sama juga. Kita ada lapas seater, konsep meja ni konsep marble. Okey. Kat ruang sini pula kita ada pilih arch cabinet yang ada orang kata frame gambar yang betul abstrak. Cantiklah rumah ni. Akak dekor sendiri ke? Kita kat sini kita ada lantai AI designer iaitu Lanteractive Home. Boleh tengoklah nanti IG dia. Jom kita nak pergi mana pula? Okey, kat sini ruang dapur saya. Okey, kalau tengok kat sini kita pilihkan konsep colour putih cerah lah untuk nampakkan lagi luas. Okey, kat sini kita ada kitchen cabinet, backplash dia konsepkan marble, dia sama dengan table top kat sini lah. Ni nak pergi tingkat 3 tau dia. Banyak tangga kan. Ni lah bilik master. Bilik master ni kita pilih konsep minimalis je lah. Okey, ruang bilik ni kita berkonsepkan juga ala-ala colour cerah juga sebab kita nak nampak luas. Toilet mana? Saya pun cari. Okey. Kalau kita tengok kat sini semua wardrobe kan? Okey. Inilah toilet saya. Oh, kat sini. Ruang ni kita ada 4 bilik dia. Okey, salah satunya ni mini surau. Okey, mini surau ni kita ada konsep mihrab lah. So, ini pula dia bilik entertainment. Okey, sebelah pula ni ada bilik guest lah untuk siapa-siapa guest yang datang. Itulah sedikit dekorasi rumah saya. Semoga menjadi inspirasi dan idea-idea untuk dekorasi rumah. Terima kasih semua datang rumah saya. Bye.